Cerita lagi ya. Ini kereta owner suami Chang selepas beberapa hari ini saya suruh dia turun sikit. Jadi 46. So 46 ini harga saya ingat dekat platform social media dia pun paling murah ni. You all pergi cek. Ini yang full spec you tak boleh ambil itu yang low spec ni compare dengan dia. Ini ada power boot Ini ada power boot. Power boot. Okey. Seat dia pun highlight seat macam tu live. Nampak tak? Seat dia tak sama nampak tak? Sweet ada. Ada sunroof. Okey. Ini ada 360 degree dia sudah pasang Side step dia sudah pasang. Dengan Rainbow punya brake ini 4 adjustable punya gantung. Okey. Lalam tak ada apa-apa. Okay, Android lah dia sudah pasang. Ini seat pecah-pecah sikit. Ini boleh bikin ini boleh bikin Ini boleh tukar satu keping sebab ini yang kulit original daripada asas So memang macam itu. So siapa berminat ini untuk case saja case 3.5 Rotex sepatutnya tak mahal sebab ini MPV. Dia 2,300 compare dengan 2.4, 2.5, 700 lebih, 800 lebih. So you orang boleh consider 3.5 sebab harga baru dia 50,000 hingga 80,000 beza dengan 2.4 atau 2.5. Tapi second hand dia lagi murah daripada 2.4, 2.5. Mesti something tak sama punya. Keselesaan power ke sebab you tekan dia terus pergi. Tak ada power. 2.4, 2.5 you masuk 5 orang ke, 6 orang ke, 7 orang ke susah. Naik genteng tekan pun tak pergi. Ini naik genteng, naik Camelon tekan aja pick up sedap. Dengan minyak makan tak kuat. Boleh consider ini kalau budget orang cukup dengan you orang insurans jangan risau. Insurans 2.4, 2.5, 3.5 lebih kurang sama beza puluh-puluh ringgit aja. Yang beza itu Rotex sahaja. Rotex dia mahal tapi pakai sedap. Minyak jimat. Power kuat. So yang dapat nak kereta murah-murah terus follow saya punya page. Setiap hari saya kasih orang kereta yang berbaloi dengan condition yang cantik. Ini kita condition okey satu test ride. Boleh tengok saya punya page ada Sekian, terima kasih. Jadi tuan, ini Auto.